Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kau yang tutup apa ya pintu tingkat? Kamana wa qawluhu rabbi itu lah. Alamin Wa qawluhu dan katanya kata musannif. Wa qawluhu dan katanya kata musannif al-alamina. Jadi al-alamina tu nama dia maqulun qaul. Maqulun qaul. Apa musannif kata? Al-alamina. Itu punya maqulun qaul. Jadi katanya wa qawlu al-alamin itu khabara ismu jam'in. Ismu jam'in ialah isim jamak. Alaminatu ialah isim jamak. Dia ada beza, jamak lain, isim jamak lain lah. Kalau jamak ni dia ada mufrad dia, ada lafaz mufrad dia. Contoh rajulun mufrad dia, rajulani rijal, muslimun muslimani muslimuna. Mana ada mufrad. Muslimun seorang Islam, muslimani dua orang, muslimuna beberapa Islam. Mana kalau orang sebut ja'al muslimuna, mana ja'a muslimun muslimun, ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. Tiga orang, mana ramai lah. Tiga orang dah ke atas tu jamak tu. Nah, ada pun isim jamak ni dia tidak ada rupa mufrad. Contoh kita tak alam. Alam ni mana selain Allah? Mana jamak ke ada alam ni? Jadi alam tu sendiri menunjukkan banyak dah selain Allah. Jadi hak ni lah bagi isim jenis isim jamak. Supaya kita tahu. Kaum tu dia ada lafaz mufrad dia. Kaum ni seorang ke? Mana banyak kaum ni? Banyak kaum kan, mana terdiri pula. Tapi dia bagi isim jamak. Kalau aqwam, dia bukan jamak, dia bagi isim jamak. Macam ni al-alamina bukan jamak, dia isim jamak. Dia tidak ada lafaz mufrad ni. Ismu jam'i alamin ialah isim jamak alam nama dia. Bi fathil lami dengan difathahkan lam. Mana dibacakan dengan difathahkan lam. Alamin dibacakan dengan fathah lam. Alamin. Walaisa dan tidaklah ia alamin. Walaisa dan tidaklah ia alamin. Jam'an ialah jamak lahu baginya alam. Lahu baginya alam. Walaisa dan tidaklah ia alam ni jam'an jamak lahu baginya alam. Sebab apa? Li'annal alama. Li'annal alama kana bahasa alam. Amun ialah umum.
fil uqala'i pada yang berakal, fil uqala'i pada yang berakal, wa ghairihim dan selainnya uqala. Maknanya alam ni termasuk lembu pun alam juga. Kerana dia walaupun dia tak berakal dia kan alam. Sebab alam ni umum. Meja alam walaupun dia tak berakal. Wal alamina dan lafa alaminan. Wal alamina dan lafa alamina mukhtassun ialah ditentu akan alamina. Mukhtassun ialah ditentu akan alamina bil uqala'i. Bil uqala'i dengan orang yang berakal. Manusia punya alam, alamin. Kaidah ada wal khasu. Wal khasu dan bermula lafaz yang khas. La yakunu. Tidak adalah ia al khasu. La yakunu tidak adalah ia al khasu jam'an jamak. Lima huwa lima kerana barang huwa dia ma yakni alam. A'ammu terlebih umum. A'ammu terlebih umum minhu daripadanya al khas. Mana alam tu lebih umum daripada alami. Macam mana alami tu nak jadi jamak bagi alam sedangkan alam tu lebih umum daripada alami. Tu kaedah dia. Ambil kaedah ni cedok. Buh dalam buku esok tanya orang. Alami ni terjamak daripada alam lah. Tak. Apa kaedah ni? Wal khasu la yakunu jam'an lima huwa a'ammu minhu. Wa tabi'ahu qalahu telah berkata akan dia akan hazal kalam. Qalahu telah berkata akan dia akan hazal kalam Ibnu Malik oleh Ibnu Malik. Qalahu telah berkata akan dia akan hazal kalam Ibnu Malik oleh Ibnu Malik. Pengarang kitab. Itulah pengarang kitab Alfiyah kan? Wa tabi'ahu dan telah mengikut akan dia akan Ibnu Malik. Wa tabi'ahu dan telah mengikut akan dia akan Ibnu Malik Ibnu Hisham oleh Ibnu Hisham. Nama ulama. Ibnu Hisham oleh Ibnu Hisham mengikut tu tabi'ah fi tawdihi dalam kitab tawdihnya Ibnu Hisham. Kitab tawdih bagi Ibnu Hisham. Fi tawdihi dalam kitab tawdih baginya bagi Ibnu Hisham. Ramai lagi yang tak balut kitab Nasib pun. Handset boleh beli casing. Kitab tak boleh balut. Nak balut, nak tengok Izwan balut. Azwan, apa? Azwan, Ikhwan. Ikhwan balut lah. Mungkin balut yo. Tuan pandai pula pakai bajunya. Kitab tak mau balut. Oleh mari mengaji tak payah pakai baju. Kau kitab. Ya dia kalau tak balut dia keluar habis ni dia punya apa? Warna dah habis. Tak antik dia kan. Wa dhahaba dan telah menjalani. Wa dhahaba dan telah menjalani kasirun oleh kebanyakan. Ini kebanyakan daripada ulama nahwu. Wa dhahaba dan telah menjalani kasirun oleh kebanyakan yakni minan nuhati daripada ulama nahwu. Minan nuhati daripada ulama nahwu ila annahu kepada bahawasanya lafaz al-alamina
ila annahu kepada bahawasanya lafaz al-alamina jam'u alamin ialah jamak bagi alam. Ada juga ulama kata lagi tu ni. Jam'u alamin ialah jamak bagi alam. Ada ulama kata lagi tu. Ala haqiqatil jam'iyah. Ala tu kita kena tadi lagi. Jam'an jariyan. Jam'an akan sebagai jamak jariyan yang berlaku. Ala haqiqatil jam'i, di atas hakikat jamak. Ala haqiqatil jam'i, di atas hakikat jamak. Apa hakikat jamak? Yakni jamak muzakkar sungguh. Hakikat jamak ni yakni jamak muzakkar sungguh. Jamak muzakkar saling kan? Jamak muzakkar sungguh ni jamak muzakkar saling. Ada ulama yang kata lagu. Nahwu pun ada khilaf dia. Sarah pun ada khilaf dia. Fiqh semua benda lah ada khilaf. Summa ikhtalafu. Kemudian bersalah-salahan mereka itu an-nuhat, ulama nahwu. Summa ikhtalafu, kemudian bersalah-salahan mereka itu an-nuhat, yani ulama nahwu, fi tafsiril alami, pada tafsir alam. Fi tafsiril alami, pada tafsir alam. Tu mana? Alladhi jumi'a, yang dijamak akan dia akan alladhi jumi'a, yang dijamak akan dia akan alladhi. Hadzal jam'a, akan ini jamak, yani al-alamina. Hadzal jam'a, akan ini jamak, ini al-alamina. Fadhahaba Abul Hasan, fadhahaba maka menjalani Abul Hasani, Abu Hasan nama ulama. Ila annahu kepada bahawasanya al-alam. Ila annahu kana bahawasanya al-alam. Asnafun ialah segala bagai. Asnafun ialah segala bagai. Bukan asnafun, asnaful khalqi, segala bagai makhluk. Asnaful khalqi, segala bagai makhluk. Al-uqalai, ya berakal. Wa ghairihim, dan selainnya al-uqala. Wa ghairihim, dan selainnya al-uqala. Mana ada khilaf ulama? Wa huwa, dan yaitu zahaba Abu Hasan. Wa huwa, dan itu zahaba Abu Hasan zahiru ialah zahir. Zahiru ialah zahir. Kalamil Jauhari, kalam al-Jauhari. Kalam al-Jauhari, ini Ismail al-Jauhari nama dia. Ismail al-Jauhari. Ismail al-Jauhari ini ialah awal-awal orang yang buat kapal terbang dengan kayu. Kemudian jatuh, maka dia meninggal. Nama dia Ismail al-Jauhari. Orang yang mula-mula buat kapal terbang dengan kayu. Lepas buat, dia pun naik meninggal dunia. Ismail al-Jauhari. Itu kena tipu orang putih lah. Ni. Mengaji sejarah ni. Jarah tak? Apa dia? Kena tipu dengan mereka ni. Sebenarnya orang Islam sendiri yang buat. Dia tukar nama dia. Hembel lah, apa ni, Ibrahim nama dia kan. Wa zahaba Abu Ubaidah, dan telah menjalani Abu Ubaidah. Wa zahaba Abu Ubaidah, dan telah menjalani Abu Ubaidah ila annahu, kepada bahawasanya al-alam. Ya annahu, kepada bahawasanya al-alam, asnaful uqala'i,
asnaful uqala'i, segala bagai yang berakal. Asnaful uqala'i, segala bagai yang berakal, faqat sahaja. Ada khilaf, ada yang kata yang berakal dan yang tak berakal. Ada kata yang tak berakal sahaja, ada kata yang berakal saja. Nah, ada khilaf ramah. Wahum, mereka itu asnaful uqala'il. Wahum, mereka itu asnaful uqala', al-insu, manusia, wal jinnu, jin, wal malaikatu, dan malaikat. Nah, tu jin, manusia, jin dan malaikat. Habis. Kata musannif, summa qarana, kemudian mengiringilah ia musannif. Qarana maknanya aqibah, mengiringi ia musannif, bisanai, dengan puji, ala Allah Ta'ala, di atas Allah Ta'ala, as-sana'a, akan puji, ala nabiyhi, ke atas nabinya Nabi Allah, ala nabiyhi, ke atas nabinya Allah. Siapa Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan katanya, nyonya musannif, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin min nabi. Liqaulihi, kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda wali biqauli, kerana firman-Nya Allah Ta'ala. Biqauli, kerana firman-Nya Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, dan telah meninggi oleh kami, laka, bagi engkau, zikraka, akan sebutan engkau. Sudah tak ayat la uzkaru, tidak disebut akan aku. La tuzkaru, tidak disebut akan aku, illa malaikat. Wa tuzkaru, disebut akan dikau. Wa tuzkaru, disebut akan dikau, ma'i, besertaku, ma'i, besertaku. Kama fi sahihi Ibni Hibban, kama fi sahihi Ibni Hibban, sebagaimana dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Wa liqauli Syafi'i, dan kerana perkataan Imam Syafi'i, mengaturlah. Wa liqauli Syafi'i radhiyallahu anhu, dan kerana perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, uhibbu, aku kasih. Uhibbu, aku kasih, an yuqaddima, bahawa mendahulu. An yuqaddima al-mar'u, bahawa mendahulu oleh seorang perempuan, isteri lah. Baina, di antara, yadai khidbatihi, di hadapan pinangannya mar'il. Di hadapan pinangannya al-mar'i, iaitu bi kasril kha'i, baca kasrah kha, bi kasril kha'i, baca kasrah khidbah. Ini baca khutbah lah, khutbah lain pula kan. Ini khidbah. Tunang lah, pinangan.
Wa kulli atas pada kata khidmatiyah. Wa kulli amrin dan tiap-tiap perkara. Wa kulli amrin dan tiap-tiap perkara. Talabahu yang tuntut ia mar'i akan mana? Akan kullu amrin. Talaba tuntutlah ia mar'u akan kullu amrin. Ghairiha yang lainnya. Ghairiha mana yang lainnya. Nyonya khidbati. Yang lainnya nyonya khidbati. Hamdallah akan puji Allah. Hamdallah puji Allah. Wassana'a dan puji. Wassana'a pujilah. Wassana'a dan puji. Wassana dan puji alaihi di atasnya. Alaihi di atasnya, di atas Nabi ya. Wassalata dan selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka kipas dulu. Cok kipas dulu. Ini musim. Allah ngatuk lah dia. Oh, dah deh. Bermusim. Oh, musim. Konoski. Siapa ni? Oh, ni tak ada siapa. Gitu. Gitu. Oh, sudah. Kupa dah? Oh, dia setengah. Ngantuk dah dia setengah. Aduh. Kata Musani rahimahullah ta'ala wa ifradus salati dan menunggalkan salat. Mana letak salat saja. Wa ifradus salati dan menunggalkan as-salah anis salami daripada as-salam makruhun, hukumnya makruh. Makruh kita selawat tapi tak bersalam. Wassalam. Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalam ni apa? Kalau wassallallahu wassallam sallam. Kalau salli sallim. Salla sallam. Salli sallim. Kama seperti barang qalahu telah berkata akan kemak. Kama sebarang qalahu telah berkata akan kemak An-Nawawi oleh Imam Nawawi. An-Nawawi oleh Imam Nawawi fi azkarihi pada ulazir. Ngantuk dia. Aduh ya Allah, tengah-tengah hari ni. Fi azkarihi pada kita azkarnya nya An-Nawawi. Fi azkarihi mana pada dalam kita azkarnya nya Imam Nawawi. Ada kita azkar, insyaallah kita bacalah. Hadis kita buat doa-doa buat zikir-zikir ni. Banyak benda lah nak baca tak ada kau nah. Wa kaza dan seperti itu ai ka ifradus salah anis salam.
Wa kaza seperti demikian itu kata ka ifradis salati anis salam, menunggalkan salat daripada salam. Mana letak salat saja, salam tak letak. Wa kadza, dan seperti demikian itu aika ifradis salah anis salam. Aksuhu ialah akasnya, aksuhu ialah akasnya, aksuhu ialah akasnya ma zukira min ifradis salah anis salam. Aksuhu ialah akasnya atas ma zukira min afradis salah, min afradis salati anis salam. Itu dia. Lafzan pada lafaz, lafzan pada lafaz. Wa asqataha, dan menggugur ia musannif. Wa asqataha langkah. Oh gitu. Wa yuhtamalu, dan diihtimal, mana boleh jadi. Wa yuhtamalu, dan diihtimal, boleh jadi, boleh tanggung mana. Annal musannifa, akan bahawasanya musannif. Annal musannifa, akan bahasa musannif. Ata, bawa datanglah ia musannif. Ata, bawa datanglah ia musannif. Biha, dengannya, dengan bisi wati salam. Biha, dengannya, bisi wati salam. Lafzan pada lafaz. Musannif dia tulis wassalam. Ada tak? Sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Kata pensyarah ni, Syekh Khatib Syirb ni kata, kemungkinan kita boleh tanggung musannif datang dalam lafaz. Tapi pada tulisan dia tak boleh. Dia kata wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Musannif datang lafaz saja. Adapun pada tulisan dia tak tulis. Tu ihtimal lagi tu, tanggung lagi tu kalam ulama ni. Senang-senang ulama tak betul lah, Allah tak boleh nah. Kalau ulama ni kita kena tanggung lagu tu lah. Tu adab kita. Wasqataha, dan menggugur ia musannif akan siratis salam. Wasqataha, dan menggugur ia musannif akan siratis salam. Khata'an pada tulisan. Khata'an pada tulisan. Khata'an ke? Khata'an pada tulisan. Pada sebutan sebut tulisan saja tak tulis. Tak sebut lah, tak tulis. Dia gugurkan. Dia tanggung macam itulah. Musannif sebut pada lafaz tapi musannif tak tulis. Itu. Wa yukhriju, dan mengeluarlah ia musannif. Wa yukhriju, dan mengeluarlah ia musannif. Bizalika, dengan demikian itu. Bizalika, dengan demikian itu, dengan mendatangkan dengannya lafaz dan menggugurkannya secara tulis. Bizalika, dengan demikian itu, dengan mendatangkan dengannya pada lafaz dan menggugurkannya pada tulisan. Minal karahah, daripada karahah. Yukhriju minal karahah, daripada karahah. Karahah ni makruhah. Kalau tidak kan sebut salah saja, salam tak sebut, maka hukumnya makruh. Wassalatu, dan berulang selawat. Salah.
Wassalatu salat minallahi ta'ala daripada Allah Ta'ala rahmatan ya rahmat. Rahmatan rahmat makrunatan diserta akan rahmat, makrunatan diserta akan rahmat bita'zimi dengan membesarkan. Bita'zimi dengan membesarkan. Bita'zimi dengan membesarkan. Wa minal malaikati ataf datang minallah. Wa minal malaikati dan dari malaikat istighfarun ialah istighfar. Allahu Akbar. Ya Allah. Tengah hari gitulah. Ada di rumah tu pejar. Pejar awak. Hidup mengajar ni ngantuk, sengguk. Minum air kopi sangat apa tak boleh juga tak? Sudah belajar di dalam kolah. Rendam dalam kolah tak apa. Wa minal adamiyina. Apa dah kata minallah. Wa minal adamiyya dan selawat daripada Adam, anak Adam. Kita lah. Wa minal adamiyya dan selawat daripada anak Adam pula. Ai wa minal jinni. Ai wa minal jinni daripada jin. Ai wa minal jinni. Ini syarah. Ini tambahan syarah ni, syarah tambah. Tadarru'un ialah merendah diri. Daripada manusia, daripada jin, mana rendah diri. Tadarru'un ialah rendah diri, wa du'a'un dan doa. Tadarru'un itu rendah diri, wa du'a'un dan doa. Habis. Qalahu telah berkata akadaka hazal kalam. Qalahu telah berkata akadaka hazal kalam Al-Azhariyu. Al-Azhari oleh Azhari. Apa dia? Nama dia Ahmad bin Muhammad bin Al-Azhari. Ahmad bin Muhammad Al-Azhari. Ahmad bin Muhammad Al-Azhari. Ahmad bin Muhammad bin Al-Azhari. Wa ghairuhu dan selainnya Al-Azhari. Wa ghairuhu selainnya Al-Azhari. Habis. Kau berapa? Jawab berapa? 3, 4, 2. Waktu lifad dan dibersalahan. Dibersalahan. Mana ada berlaku khilaf. Waktu lifad dan dibersalahan. Fi waktu pada waktu. Fi waktu pada waktu. Wujubis salati wajib selawat. Bilakah waktu wajib selawat? Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhtifa berselisih tu ala aqwalin di atas beberapa pendapat. Ala aqwalin di atas beberapa pendapat. Ala aqwalin di atas beberapa pendapat. Ada aqwal. Itu ada aqwal, ada beberapa pendapat nah. Dia kata, panjang tu ngacuk tu. Apa mencuri masa tu cari mana tempat baca ni. Dulu ni. Ada jumpa dah. Ahaduha salah satu daripadanya aqwal. Ahaduha salah satu daripadanya aqwal. Kullu salatin tiap-tiap semaya. Sebab dalam semaya itu ada selawat.
Waqtarahu telah memilih akan dia akan ahaduha. Waqtaruha dan telah memilih akan ahaduha. Asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i fit tasyahhudil akhiri dalam tasyahud akhir. Fit tasyahhudil akhiri dalam tasyahud akhir minha daripadanya salat. Minha daripadanya salat wajib. Imam Syafi'i pilih selawat hak wajib ialah dalam sembahyang. Di mana tu? Tasyahud akhir. Wasani abutilah lagi tersandung gitu. Wasani wallahu a'lam. Tutup dulu dek.